Okey semua, Assalamualaikum. Hari ini aku nak buat house tour dekat homestay yang baru-baru ni aku duduk dekat Port Dickson. Ni setiap masuk rumah ni ada 2 bilik Dalam memang cantik. Kalau korang check dekat booking.com, korang boleh dapat harga bawah 200 untuk 2 bilik ni. Jom kita tengok balkoni. Ada view tak? Yang ni memang ground floor, bawah sekali. Boleh terus pergi kolam, tu kolam dia. Okey, jom masuk bilik yang first ni. Standard lah. Ada katil queen, almari, cermin, ada iron. Lepas tu sama, dia tetap ada balkoni juga. Balkoni dia luas, boleh untuk jemur baju lah. Okey, jom pergi bilik nombor 2. Sama juga, luas juga. Ada satu katil queen, ada tempat gantung baju. Tuala disediakan jangan risau. Okey, next nak pergi bahagian kita nak tengok bilik air pula. Bilik air ada satu je dekat luar. Ni bilik air dia. Ada water heater, semua ada. Dapur dia kecil, nice. Sebab kita orang tak ada nak masak-masak pun, so tak kisah sangat lah bab dapur ni. Ni aku tunjuk. Daripada rumah tu, boleh jalan kaki direct pergi beach. Dia memang ada akses dekat beach. So korang tap je kad, dia akan keluar lah. Terus pergi direct beach ni. Dekat beach ni memang meriah, seronok. Ada medan selera, kedai makan, ada jual-jual tepi jalan pun banyak. Kedai pelampung, aktiviti pun banyak dekat pantai ni. Kalau nak kayak ke, jet ski ke, memang ada kat sini. Korang tengok, memang ramai. Aku suka pantai ni. Sebab petang boleh tengok sunset. Lepas tu pagi esoknya mandi pun tak panas sangat. Ada tempat yang redup untuk duduk. So kalau korang datang PD, boleh consider untuk duduk homestay ni. Recommended.